Selamat datang ke Akademi Binaan Malaysia Wilayah Timur. Ini adalah antara ABM yang terbesar dekat Betul. Malaysia. Kalau tengok lihat di Johor ada, KL ada, dan beberapa lagi tempat yang ada. Jadi apa sebenarnya antara kelebihan di ABM Terengganu ni? Okey, jadi dengan keluasan yang ada di ABM Timur ni seluas lebih kurang 120 ekar. Jadi fasiliti yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui CIDB Malaysia, kita menyediakan bengkel-bengkel yang cukup luas dan selesa, kondusif untuk melaksanakan latihan. Jadi ada khusus yang berkaitan dengan oil and gas sebagai kita punya program utama kita, dan kita juga ada khusus yang terlibat dengan pengendalian jeta berat seperti backhoe loader, hydraulic excavator, crane, sesuai dengan keluasan yang ada. Jadi memudahkan untuk kita buat latihan praktikal. Sebab konsep latihan kita ni kita lebih kepada hands on. Jadi 70% kepada praktikal, 30% pada teori. Walaupun kita khususkan setiap ABM ni mengikut wilayah, macam di kita di ABM Wilayah Timur, bagi negeri Terengganu, Kelantan juga Pahang, tapi kita juga menerima belia-belia daripada negeri lain. Kita pernah ada belia daripada Sabah, Sarawak datang ke tempat kita. Sebab ada kursus-kursus yang kita laksanakan sini tidak ada di wilayah diorang. Contohnya seperti kursus gas pipe insulation tidak ditawarkan di ABM wilayah Sabah, wilayah Sarawak, dan ada juga daripada negeri semenanjung lain. Ada datang daripada Ipoh, Perak, ada datang daripada Johor sendiri, daripada KL pun ada. Jadi ini kita bukalah mana-mana belia walaupun datang daripada luar Pantai Timur, tapi kemudahan asrama kita ada, tidak ada masalah untuk dia berkursus di tempat kita. Okey, ini adalah pusat latihan ataupun latihan yang dilakukan oleh semua pelatih-pelatih yang mereka sekarang ini mengambil jurusan piping, yang mana jika keluar bekerja nanti mereka boleh keluar bekerja dalam industri oil and gas dan juga pembinaan. Peluang pekerjaan memang kita akan pastikan supaya setiap belia yang menjalani latihan di sini kita akan bekerjasama dengan mana-mana syarikat ataupun majikan dalam bidang pembinaan yang berkaitan dengan kursus yang kita laksanakan di sini. Kita ada connection dengan company untuk kita nak marketkan kita punya lepasan belia kepada syarikat ni. Jadi alhamdulillah sehingga kini daripada rekod test study yang kita jalankan, lebih daripada 80% berjaya bekerja dalam bidang kursus yang dilaksanakan.